Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton TV PSS Seputra dan bersama saya Hana Sofia binti Muhammad Salman, wartawan TV PSS Seputra merangkap sumber utama maklumat untuk warga sekolah. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang semakin hangat dibicarakan, revolusi pembelajaran dari buku ke skrin. Tidak dapat dinafikan bahawa buku teks tebal menjadi teman setia kita di sekolah sejak berabad lamanya. Namun kini, teknologi mengubah segalanya. Dari buku ke skrin, proses pembelajaran menjadi lebih moden dan interaktif. Google Classroom, Zoom, YouTube, semuanya membantu pelajar belajar dengan lebih mudah. Saya rasa saya lebih suka pembelajaran digital kerana semua nota boleh diakses dalam satu peranti saja. Tak perlu bawa beg berat-berat. Betul tu. Lagi seronok, kita dapat ulang kaji di mana-mana. Ada video penerangan yang lebih senang difahami daripada baca teks panjang. Tapi, bukan semua perkara mudah kan? Ada juga cabaran dalam pembelajaran digital. Masalah internet yang tak stabil, mata letih sebab lama sangat tengok skrin dan kurang interaksi dengan kawan-kawan. Jadi, bagaimana kita boleh seimbangkan antara teknologi dan kaedah pembelajaran tradisional? Saya galakkan pelajar mengatur masa dengan bijak. Jangan terlalu bergantung kepada skrin dan masih gunakan buku sebagai rujukan. Paling penting, jaga kesihatan mata dan pastikan ada masa rehat. Apa yang akan datang dalam dunia pendidikan? Adakah kita akan belajar dengan robot guru atau menggunakan teknologi VR dalam kelas? Siapa tahu? Yang pasti, teknologi akan terus berkembang dan memberi lebih banyak peluang kepada pelajar untuk belajar dengan cara yang lebih menarik. Jadi, pembelajaran digital ini bukan bermaksud kita perlu tinggalkan buku sepenuhnya. Yang penting kita manfaatkan teknologi dengan bijak. Itu sahaja untuk segmen pada hari ini. Teruskan menonton TV PSS Seputra. Saya Hana Sofia. Jumpa lagi.